tak vlog juga. Sebab selalu siap lambat. Lepas tu Ni gambar dia. Korang jadi cili, okey? Kita orang nak ambil cili, okey? Ambil je macam mana. Nak bayar. good morning korang. Telur tu jadi keras. Jalan kaki. Tengok, ni assignment yang kita orang dah print. Kopi warisan. Hati-hati korang ulang. Oh yeah. Sekarang pukul 7.40. Hari ni adalah hari Isnin 22 September 2025. Soalnya dah lama tak vlog, tapi this is the first vlog untuk official vlog untuk Sem 5. Dah lamanya Soalnya tak vlog, tiba-tiba dah Sem 5. Korang pun terkejut. Untuk vlog kali ni Soalnya akan bawa korang tengok Soleha pergi kelas harian dalam seminggu. Daripada Isnin sampailah Jumaat. InsyaAllah Soleha akan konsisten untuk vlog, okay? Untuk korang. Sem 5 ni, kalau korang nak review kan, dia tak busy mana. Kita orang banyak termenung. Dah minggu ke-7, sangatlah relax. Ya. Kalau korang nak tahu, sekarang kita orang dah dekat pertengahan Sem dah. Dah nak dah habis. Tapi belum lagi. Macam tu. So, kita orang baru je lepas cuti mid Sem. Soalnya nak buat kopi sebenarnya. Cause I want the vibe. Kita nak buat kopi. Semua barang-barang ada kat bawah ni. Tada, my favourite. Salt caramel masin. Salted caramel. Tadi saya dah panaskan air. Kita orang tak ada kowe kat sini. Oh, by the way, kalau korang nak tahu sekarang ni Soalnya dah start. Soalnya dia duduk rumah sewa. Korang tak tengok lagi kan, dengar lagi kan my Soleha live update. So, ni adalah, this is me with blazer. So, kita nak buat kopi. Sebenarnya kalau korang nak tahu, the reason Soleha tak vlog juga sebab selalu siap lambat. Lepas tu hari Isnin ni pula, tiba-tiba hari ni Soalnya dah plan nak vlog. Lepas tu tiba-tiba kelas ni pula dia macam lambatkan sikit. Dia macam lambat sikit. Patutnya pukul 8 tapi ni 8.20. So banyak pula masa Soalnya tu. So sekarang ni saya tengah buat kopi. Patutnya sekarang ni tengah terkejar-kejar kemas beg. Saat 7.50 kita orang dah gerak. Sekarang dah pukul 7.50, okey? Kita buat kopi. Ya Allah, sedap dia wangi. Kita nak sambung balik yang Soleha live update tadi. So kalau korang nak tahu, sekarang Soleha dah Sem 5. And Soleha rasa Soleha stop vlog waktu Sem 3, Sem 2 macam tu. Sebab Sem 4 memang Soleha tak vlog langsung. Soleha vlog, tapi vlog yang ringkas macam nak post pun tak complete. Macam tu je, macam tu lah. So, kalau korang nak tahu, waktu Soleha Sem 3 Soleha duduk dalam lagi. Soleha duduk dekat blok lama. Lepas tu Sem 4 Soleha dah pindah. Soleha pindah masuk rumah sewa dengan Soleha punya classmate Nakila, Najwa, Mushali, Tini. So sekarang ni kita orang duduk kat rumah sewa untuk 7 orang. And biasanya kalau kita orang duduk rumah sewa ni, kita orang masak sendiri je. Kita orang masak je sendiri sebab lagi jimat kalau macam tu. Sekarang ni kita orang tengah tunggu untuk bergerak ke kelas. Okay korang. So ni adalah roommate Soleha. Ni adalah Najwa. Ni adalah Kila. So Soleha roommate dengan dia orang 3 orang. Lepas tu Tini dengan Musalin seorang-seorang. Dia duduk bilik belakang ujung seorang-seorang. Tini dengan ada lagi kawan dia 2 orang. Sekarang ni Soleha duduk kat sini.
Sebab sini sejuk, ada kipas. Oh, by the way, Solat, this is my katil. Katil Solat double decker. But tak ada siapa guna katil atas. Sini gelap sikit korang sebab panas. Kalau korang nak tahu, cuaca PD ni panas korang. Cuba kalau bahang. Tapi kalau contoh korang datang PD, korang duduk homestay, duduk hotel, dia tak rasa bahang tu. Mungkin rasalah kalau korang duduk jalan kat luar-luar kan. Tapi kalau contoh korang duduk rumah sewa macam kita orang tu korang. Kita orang dengan blazer-blazer ni, cuba korang fikir macam mana kita hidup. Tak tahu. Kita orang 1, 2, 3, 4, 5 sem dah macam ni. Itulah luahan saya. Sekian. Okay, korang, sini adalah kita orang punya baju kelas untuk event management. Kita nak agihkan dah. Nak agihkan dah, nak letak. Bawa pergi kelas. Cepat. Siapa yang tarik aku? Aku tak tarik. Sekarang dah sampai. Ni Musalin. Korang ni adalah Haja Kundo. Dia macam special sikit kat sini Haja Kundo ni. Sebab dia rumah tradisional Negeri Sembilai. Kan? Ya. So sekarang kita orang on the way to kelas. Korang, so sekarang kita dah dekat kelas. Mungkin vlog ni akan keluar pada tahun 2026. So korang semua stay tune. Nak edit tu susah korang. 2026. Itulah aku pun rasa begitu. Korang tunggu tau. Kita dalam 5 bulan macam tu. Itu pun tidak dijanjikan lagi. Sebab nak edit tu susah lah orang. Malas. Kita tahu rekod je. Dia edit-edit ni macam sekarang ni Ustaz tak sampai lagi. Sekarang dah pukul berapa? Sekarang dah pukul 8.31. Ini aib betul-betul ni. 8.21. 8.31. 31. Okay, korang, Ustaz dah sampai. Sekejap pantai. Jangan tunjuk. Sekarang ni kita orang tengah buat tugasan berkumpulan. Kita orang kena buat role play berlakon. So kita punya situasi apa Najwa? Okay, jangan nantilah kita buat demo berlakon. Okay, cepat je. Just buat. Assalamualaikum wasallam. Kau siapa? Aku siapa? Gila siapa? Assalamualaikum wasallam ila asyaki. Sekejap, tengok. Unzuru ila al-bar. Buatlah macam cakap dengan aku. Jamil. Jamil. Tak tahu lah secara kita orang sebut betul ke tak. Walijam Latif. Laisa Karen Jidain. Oh. Siapa pula lepas tu? Okay. Haya. Nashi Khalilan. Jom lah. Haya tu jom. Sedar aku macam tu. Haya. Jom. Haya. Namshi Khalilan ala arram. Tunggu. Tunggu. Urid al-Taqi. Salam al-awalan. Okay, ibtasimu wahid isnani khalas. Kita ada makeup je. Janganlah. Kau buat video. lambat. Nanti ada supaya pindah. Nanti ada yang ambil. Kalau ayat yang lain tak apa, situasi sama. Tapi ayat lain
korang. So sekarang ni kita orang dah habis kelas Arab. Kita orang nak gerak untuk ke kereta. Lepas tu tadi kan korang nampak kan kita orang bawa kotak tadi kan. Itu untuk kita orang punya course event management. Kita orang order baju kelas untuk kita orang pakai lah buat event tu. So sekarang ni kita orang bawa untuk kita orang paskan ke kelas kita orang. So sekarang kita orang nak bergerak ke kereta. And kita orang akan duduk sekejap sebab kelas Soleha nak ambil baju. Kawan kelas Soleha. Classmate Soleha nak ambil. Apa guna dia? Korang perjalanan kita untuk ke kereta. Pakai ni. Kalau naik tangga dia ni. Patutnya dekat sini boleh parking juga. Tapi dia tutup. Mungkin sebab ada convocation je. Convocation. Wani ada Wani. Anak ni Wani, Nini, Hanani, Fia. Sekarang ni kita kat dalam kereta. Diorang tengah bagi baju kat belakang. Okay korang, sekarang ni Soleha dah dekat rumah. Tengok Musalin ada komik baru. Mesti dia beli dengan mahasiswa. Mestilah. Tengok tajuk apa ni? Lawak kampus. Jilid yang 52. Oh yo, wow. Jilid 20. Dia ada sampai berapa jilid ni? Kita orang tengah nak buat assignment human resource kita orang, HR kita orang. Case study, yes. Lepas tu kita orang lepas ni kita orang nak print dah. Lepas ni kita orang nak print dah. Lepas tu hantar dekat lecturer tu terus. Korang buat apa? Sekarang ni Soleha dekat katil. Saya dah tukar baju. And lepas ni ada kelas HR pukul 2. Tapi kelas tu online je. So okay, korang sekarang pukul 11.25 dah. And dalam pukul 12 nanti kita orang nak keluar. Kita orang nak kena pergi print kita orang punya case study tadi yang kita orang tengah buat tu. Kita orang nak kena print untuk hantar dekat assignment. Lepas tu kita orang nak kena print juga borang untuk LI. Untuk kita orang dapat pengesahan daripada PA kita orang. So lepas ni pukul 12 kita orang keluar pergi kedai printer. Lepas pergi kedai printer, kita orang akan pergi ke Politeknik balik untuk hantar assignment dengan dapatkan tanda tangan PA kita orang untuk LI. Itulah, lepas kita orang dah settle hantar assignment kita orang dengan borang LI tu, kita orang nak pergi beli barang. So, kita nak gerak. Terima RM3. Kita orang dah print. Yang ni nota Soleha. Yang ni kita orang print borang LI dengan yo. Kau bawa ke? Aku punya dalam tu. Kita orang punya assignment. Kita orang banding dengan kita orang punya borang LI. So, sekarang kita nak kena isi pasal nak hantar. Okay guys, update sekarang ni kita orang dah dekat poli. Tadi kita orang pergi kedai printing kan, kita orang dah isi dokumen tu. So sekarang kita orang tengah tunggu kita orang punya PA reply kita orang punya chat nak jumpa untuk dapatkan tanda tangan untuk borang LI. Sekarang kita orang nak hantar kita orang punya assignment dekat Pigeon Hall. So Najwa dengan Tini duduk sini je. Sebab kita orang dress code, kita orang tak berapa nak dress code sangat. So, tak boleh nak naik atas. Kalau naik atas kan kena saman lah. Ni pun takut juga. Dia orang. Tu. Sekarang kita dah on the way ke kereta. Doktor, PA kita orang tak dapat dikesan. So, nanti je lah kita orang hantar. Sekarang kita on the way ke kereta. Okay guys, kita dah sampai Econsave. Baru nampak kita ni. Tadi kita duduk. Kau tahu tak, kau duduk lah kat cahaya mana belakang ni, sempat tak nampak. Kita orang dah sampai Econsave. Kita orang nak pergi beli barang dapur dekat Econsave Luko. Guys, foundation powder saya
flashback. Ya, kalau korang ni gambar dia. dia dulu dia pakai sia makeup. Lepas tu dia pun lepas tu bila kita orang tengok gambar dengan flash, ada flash. Ada nampaklah dia punya flash tu kan. Lepas tu dia dah tukar powder. Kau tukar apa Wak powder? Kita pakai Sally. Sampai ni. Wow. Makan dulu kau. Makan dulu. Okey korang, sekarang ni kita orang dah dekat dalam Essential. Kita orang tengah nak makan dulu sebab semua orang tengah lapar. Solia order nasi goreng ayam paprik Thai. Kau order apa? Kita orang kat food court. Bakso. Kau order apa? Nasi ayam geprek. Aku punya dah apa? Nasi ayam geprek. Wah. Sedapnya. Kau order apa? Nasi ayam. Nasi ayam. Food court dia baru buka tau. Sebab dulu kita orang datang sini beli barang dapur pun food court dia tak tutup lagi. Makanan kita orang dah sampai. Nah, sekarang kita nak makan. Sekarang ni kita orang nak makan. So korang tunggu, okey? Sekarang ni kita dekat dalam Eco Shop nak beli barang dapur. Korang jadi cili, okey? Kita orang nak ambil cili. Sekarang kita nak ambil bawang putih. Ambil je macam mana. Dah tutup lagi. Mana ni? Sekarang sikit je kalau kita ambil banyak nanti dia membazir. Tengah ambil bawang. Dia ni kata tak nak. Seorang kata nak bagi berat cabut ni. Kata cabut. Korang jangan ikut kita orang. Kita ambil je. Tak ada lah. Apalah dia orang. Kita orang Yum. Kena duduk. Satu je. Tadi berbola. Korang Najwa tanya korang. Dia tanya apa beza ni dengan beza ni. Cuba korang jawab. Ni pasal lembu. Ni ada campuran. Aku tanya nak campuran. Ni kambing. Kalian nak ambil nugget. Kalian ambil apa brand apa? Mana? Harga dia pun sedap juga weh. Tempura. Oh tak ada. Ada veggie dengan... Solia ambil brand ni First Price ni lah. Sebab ni sedap. Ambil yang Kenapa kau tak ambil? Tu, cheese. RM17. Yang tu RM14. Saya nak ambil rempah. Bila nak ambil yang tu? Bila nak setiap hari dia nak masak kari. So dia nak beli yang ni. Ni kari. Angkat yang tu. Angkat yang plastik tu. Dah bayar. Tak telur telur. Sorry. Ha? Dah? Nak bayar. Ini nak bayar. Laju dia. Ais dah siap. Sekarang kita nak on the way balik. So sekarang ni diorang kat belakang. Diorang tengah kalut sebab diorang tengah nak isi nama untuk join program. Kita orang ada program. Balik. Korang, so sekarang ni Sola dah dekat rumah. Sola dah sampai rumah. Sola baru je lepas susu sembarang, ayam semua tadi tu. So mungkin video kita sampai sini je, tapi kita akan sambung untuk kebesokan harinya. Sebenarnya minggu ni ada konvo tau. So kemungkinan kita orang tak banyak kelas sebab lecturer banyak yang busy dengan konvo. Besok pun Sola tak sure lagi kita orang ada kelas ke tak. So korang sampai tu je video kita untuk hari ni. Kita jumpa besok. Bye bye. Good morning korang. Kat sini lagi kita berjumpa untuk pagi hari ni. Sekarang pukul 8.07. Hari ni adalah hari Selasa 23 September 2025. Hari ni saya akan vlog lagi seperti yang dijanjikan semalam. Hari ni saya akan bawa korang pergi kelas. Setakat ni planning kita tak ada sangat pun. Rasanya pergi kelas saja. Tapi kita tak tahu apa yang akan jadi lepas ni. This is my outfit.
Solat ni baju corporate. Solat punya course. So korang, hari ni Solat ada kelas office practice, iaitu bila kelas office practice, korang Solat kena bawa laptop. Hari ni Solat ada satu kelas je, iaitu OP. So itu sajalah. Tadi Solat dah breakfast. Solat buat telur. Lepas tu Solat air fryer kan. Lepas tu telur tu jadi keras. Sebenarnya boleh ke tak? Tapi sebab Solat buat lama sangat kot, dia jadi sangat-sangatlah keras. Okay guys, kita nak gerak dah. Let's go. Lambat. Tak boleh ni jam. Ni jam pun sangkut depan ni tadi. Ya, dia tahan kami tak tanya satu-satu. Cik taklah. Okay guys, sekarang kita dah on the way ke Poli, dah sampai Poli dah. Tapi sekarang dekat Poli ada konvo. So kita orang tengah jam. And kelas kita orang pukul 8.30. Sekarang dah 8.30. Macam mana guys? Sekarang Tak, kita boleh, orang tengah pelik. Yakin kau? Kau buka je, kau kata student. Patut lambat. Boleh. Student mana? Student. Okay, Terus okay. Okay, terima kasih dik. Nanti kan sampai depan kan. Kata Dia tutup dah. malu. Banyaknya makan kan. Nanti saya bawa. Nanti Solat bawa korang pergi sini. Dek, student boleh lalu? Student nak parking? Tak, dia student sini. Cepat nak kena. Tak ada weh. Rasanya macam tak. Oh, diorang tengah tak ada kelas sekarang. Tak jumpa tempat. Sebab orang ambil kelas kita. Lepas tu, Tak ada kelas. madam suruh print hari ni bincang Khamis. Pun dia kena siap ni weh. Tiap orang tak ada kelas. Ibu apa je? Tak ada kelas. Kita tak tahu apa yang akan jadi lepas ni. Dia macam ni. Diorang semua Tadi kita orang patutnya kelas pukul 8. Tapi tiba-tiba madam kata pukul 8.30. Lepas tu bila 8.30, kita orang punya kelas tu tiba-tiba ada orang. Sebab kan pukul 8 kan kita orang tak ada kat kelas tu. So orang guna kelas tu. So sekarang ni kita orang nak cari kelas untuk guna. Lepas tu tak ada kelasnya. Jadi madam pun cancelkan je. Kita orang plan, kita orang nak parking dekat mamak ni. Lepas tu kita orang kan ada konvo kan. So dia ada macam jual-jual. So kita nak pergi situ. 8.37 dah korang. 10.15 nanti saya kelas. Lepas tu saya free. Baik doktor. 15. Sekarang ni tak ada lah. Sekarang ni kita nak buat apa? Sekarang ni temenung lah dalam poli. Pukul 10.15 tu kelas kita dengan dia. Wait, cuba kau cakap, doktor pukul 10.15 tu kelas kita. Okey korang, jom kita gerak. Jalan kaki. Korang, so sekarang ni kita orang nak pergi ke Pigeon Hall. Untuk dapatkan tanda tangan dekat doktor untuk LI, surat LI tu. Pigeon Hall, kalau contoh korang hantar assignment ke apa, biasanya kita orang akan hantar kat sini. So sekarang kita orang tengah tunggu Dr. Yan datang. Sekarang ni kita dekat macam jalan-jalan untuk konvo. Tadang. Apa? Korang tak nak beli ke? Beli dah. Okay. Soalnya beli ni ada churros dengan dalam strawberry. Ada. Okay. Kali awak nak beli apa? Kopi. Korang nak beli kopi warisan. Okay, Kila, apa yang awak beli? Awak beli apa? Green tea, kopi warisan. RM5. Kawan nak. Tapi kalau plastik lagi murah lah. Apa beza dia? Plastik je lah. Sebab dia plastik Plastik sama. RM5. Tapi dia punya sukatan sama. Beza sikit. Beza sikit. Sama je pun. Yang lain diorang tengah, Najwa nak beli takoyaki. So diorang tengah beli takoyaki. Kita orang duduk sini. Okay, Solat akan cakap dengan korang bila kat dalam kereta. Sebab sekarang ni kepanasan dia sangatlah ekstrim. Saya boleh pingsan. So jadi tunggu Okay korang, so sekarang kita orang dah on the way balik. Ya, kau kona lah sekuat mana. Dia takkan jatuh. Cukup nak kuat. Bodoh dia. Kan kita yang terbalik. Depan pakai ni helmet tak apa helmet tak pegang. Yang belakang tak pakai. Takkanlah kalau 5 pakai helmet kan. Belakang ni Betul dia mati. tumpah semua.
Okay korang, so sekarang ni kita orang dah undur balik. Tapi tiba-tiba kena U-turn patah balik sebab kita orang kena print untuk kita orang punya tugasan untuk office practice. Korang update korang. Tadi kita orang je kedai printer, lepas tu kedai printer tu tutup. Balik lah. So sekarang kita orang nak balik. Lepas tu nantilah kita orang print, okay? Lepas tu sekarang ni nak balik. Dah sampai rumah dah korang. Okay? Okay guys, kita orang dah. Sekejap. Hari ni hari Rabu. Hari Rabu 24 September. Kita orang ada kelas. Sekarang dah pukul 2.28 dan kita orang kelas. kita orang on the way ke kelas. Patutnya hari ni tak ada kelas. Tapi tiba-tiba lecturer tu message, korang free tak? Saya ingin nak buat kelas. Lepas tu tiba-tiba adalah kelasnya. So sekarang ni kita orang on the way untuk ke kelas, iaitu kelas office apa? Practice. Office practice. So planning untuk hari ni sebenarnya tak ada planning sangat. Mula-mula pun Solia tak tahu Solia nak rekod apa hari ni sebab tak ada apa-apa nak rekod. Hari ni kita pakai mama sebab poli ada convo. So parking dekat dalam penuh sangat and jam. Kalau kita orang parking kat dalam memang jam. So kita orang akan parking dekat luar poli je. Sekarang dah pukul 2.30 and kelas kita orang pukul 2.30. Kita orang tak pernah macam ni Bila SEM 5 ni tak tahulah kenapa. Tak ada sebenarnya sebab hari tak kelas. Dia tak rela nak pergi kelas. Patutnya hari ni tak ada kelas. Tapi tiba-tiba ada kelas. Dia macam sebab tu lah patutnya hari ni Solah tak tahu nak buat apa tau. So tiba-tiba ada kelas ni macam okey, nasib baik lah. Adalah vlog juga nak tunjuk kat korang kita orang buat apa hari ni. Lepas tu, lepas kelas ni kemungkinan kita nak pergi merayau-rayau juga. Pergi tengok pergi tengok mana tu? Tempat apa tu? Tempat jual-jual tu. Sebab ada jual-jual combo tu kan. Soalan nak beli green tea dia. Apa tu? Kopi wawasan. Soalan kan tak dapat. Warisan Bukan, wawasan tu dewan. Kopi warisan. Kopi warisan. Ramai juga orang makan dekat mamak ni. Tengok, ni assignment yang kita orang dah print. So hari ni kita orang nak semak benda assignment ni lah. So nak tengok markah berapa kita orang dapat. Lepas tu dah tak ada kelas. Lepas tu dah tak ada kelas untuk OP ni. Untuk office operation ni dia practice Untuk office untuk office practice ni dia ikut packet. And sekarang kita orang packet kedua. So bila kadang-kadang dia ada 4 packet. And kadang-kadang kalau packet ni habis awal, so kita orang memang takkan ada kelas langsung. So untuk sekarang dah packet kedua and sekarang ni hari last untuk packet kedua ni. Itu semak je jawapan kita orang betul ke tak. Setiap packet tu akan ada tas-tas surat apa yang kita orang kena buat. So benda tu lah akan jadi penentuan markah kita orang. Okay, gerak guys. Let's go. Bukan dia Pikachu dengan anak kereta. Sekarang ni kita orang on the way ke kelas. Tengok betapa panasnya, ya Allah. Dah sampai. Inilah tempat kelas kita orang. Kita orang dah sampai kelas. Sangatlah panas ya. Banyak kan? Ada 21 helai. Okay, hari ni korang akan tengok saya belajar je buat dokumen. Dia bukan buat pun, tapi semak markah, semak jawapan.
Sekali. Terkejut sangat. Dah. Kelas dah tamat guys, dah tamat. Ada, baju ada dalam kereta. Tapi kereta Gerak. Okay, korang kelas kita orang dah habis. Dan sekarang kita orang nak pergi tempat jual-jual tu untuk beli makanan. Saya nak beli kopi warisan. Saya nak beli kelinci yang normal tu, tapi kopi dia macam best juga. Kopi warisan. Jom. Kita sedang menunggu. tengok video. Nakila tengah beli nasi tom yum. Kau beli apa dah? Tom yum. Okay, korang sekarang kita dah ada dekat atas kereta. Kita nak pergi pantai. Kita nak pergi pantai Poli. Sebab sebelum ni kita orang selalu pergi pantai. Ingatkan pantai Poli, rupanya pantai Purnama. Dasar 5 baru tahu. Rupanya selama ni kita orang pergi bukan pantai Poli, tapi pantai Purnama. So sekarang ni Nakila dia nak bawa kita orang pergi pantai Poli. Oh yo, lawanya weh. Tengok. Kita orang pergi jalan kaki. Lepas tu Amy baru sampai Poli. Lepas tu Amy kata nak balik tak? Nak balik. Banyak, Masya Allah. Sekarang kau dah. Cantik kan? Cantiknya korang. Cuba guys. Sekarang ni kita ada dekat pantai Poli. Saya baru jejak kat sini bila dah seminggu baru tahu. Rupanya ni pantai Poli. Dadah, ikat saya. Najwa malu. Mana matahari? Oh, stop. Saya dah matahari. Ni matahari dia. Matahari pun merah. Kau matahari memang merah. Okay, korang sekarang pukul 5.39. Kita dekat pantai. Inilah pantai Poli. Cantik lah belakang. Okay, this is tutorial how to fix your cracking bawal. Done. 10 minutes, 1 second tutorial. Make sure it in the full speed. Approve. Lagi laju. Kau buat macam tu. Done. Damn. So perfect. Okay, itu saja. Guys, kita nak balik dah. Lepas tu sekarang ni kita nak memanjat Gunung Kejayaan. Okay, kita nak balik dah korang. Kita balik. Lepas tu Solah nak masak. Solah tak beli makanan dekat tempat tadi. Dia orang je beli makanan. Ini adalah hari ke Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari ke-5. Tapi dia macam pelik sikit sebab hari ke-4 tak ada. Itu ada kisah dia. Kita akan masuk kereta dulu baru Solah akan bercerita. Okay guys, tu macam ni. Semalam hari Khamis. Nak tunjuk ni boleh? Hari ni adalah hari Jumaat 26 September pukul 8.26. So guys, semalam hari Khamis patutnya Solah buat vlog, tapi semalam tak ada kelas langsung and Solah memang tak ada. Thank you so much Najwa. Lepas tu semalam tak ada kelas langsung. So Solah tak tahu nak rekod apa. And kita orang dekat rumah, yang aktiviti yang kita orang buat
hanyalah masak je. Lepas tu ada study untuk test. Sebab hari ni kita orang ada test. Ingat 2 baju Kita orang ada test. So Soleha memang semalam hari Khamis Soleha memang busy dengan test. Lepas tu Soleha tak tahu nak rekod apa. Itulah kejadiannya. Sebabkan Soleha tak rekod sebab kita orang tak ada aktiviti mana semalam. Memang duduk rumah je. So hari ni pukul 8.30 nanti kita orang ada kelas Human Resource Management and kita orang akan ada test. Sekarang ni kita Soleha tengah study test. So semalam memang Soleha busy study pula. So korang doakan saya, okey? Tapi kalau korang doa pun dah terlepas dah test je. Tapi doakanlah, mungkin bila korang doa tu hati lecturer Soleha yang menanda lembut, tiba-tiba dia bagi budak ni jawab salah, dia bagi 2 markah. Kacep. Kita tak tahu. So Ambil ada baca buku. hari ni adalah hari last untuk vlog Soleha selama seminggu. Sabtu Ahad tak ada sebab kita buat waktu kuliah je. So sekarang kita orang tengah on the way pergi ke Politeknik. Sepatutnya kalau ikut jadual kita orang tak ada kelas. Tapi sebab kita orang patutnya test ni hari Rabu. Tapi kita orang extendkan minta hari Jumaat. So sekarang lah dia. Itu saja guys. Jumpa nanti. Dan dah sampai poli. Ni Musalin, dia keluar pada kereta sebab dia menghafal dekat luar. Lepas tu diorang semua dalam kereta. Soalnya hafal bising. So Soleha duduk luar. Okay, ni nak aja kundur. Rumah tradisional Negeri Sembilan. Korang nak masuk ke? Tak payahlah, Soleha malas nak. Cantik kan? Cantik kan? Ya. Kosong je. Kenapa cerah sangat korang? Okay, inilah je kundur. Kosong je. Soleha nak masuk. So kita dekat sini. Sekejap. Yang tu kenapa? Yang tu kenapa tu? Kenapa Ali? Kenapa? Aku tak boleh lah. Takut. Dia macam betul-betul cakap seorang-seorang dengan macam dia cakap dengan daun. Dia bergabung dengan alam guys. Ada roket. Tak tahu lah benda apa tapi ada tu lah. Kita orang nak masuk dah. Cho cekeri. Oh dah hilang dah ya. Cho cekeri. Bismillah, bismillah, bismillah. Jangan ya, jangan lupa. Nak balik dah guys. Nak balik. Balik. Cepatlah Ana, aku nak telegram pula. Biar ada 3, ada 4 je weh. Lantarlah. Mak, pen. Ni pen kau ke? Pen siapa ni weh? Tak tahu. Sasah pen kau. Okay, kita dah siap. Kita dah siap nak balik. Tapi nak kena hantar baju kelas dekat doktor. Lepas tu nak hantar assignment ni. Korang ada assignment. Okay. Siapa tu? Okay. Dia macam ni korang tadi waktu test kan? Kan kita orang tengah test. Kelas tu bunyi kipas dia. Masya Allah. Sakit hati aku bunyi dia. Macam mana bunyi dia? Tapi kuat confirm mak. Ya, Soleha ni jenis kalau jawab
Janganlah ada bunyi. Kalau ada bunyi memang tak keluar idea aku. Solah tak tahan sangat sebab sumpah dekat paper tu Solah tak tulis apa-apa sebab Solah tak boleh fikir langsung sebab bunyi kipas tu. Dia betul-betul mengganggu. Lepas tu Solah pun angkat tangan. Solah angkat tangan, Solah cakap lah, Puan, apa tu? Puan, tak boleh jawab Puan. Bunyi kipas tu bising sangat. Lepas tu Puan tu pun tutup kipas tu. Tapi dia kata kat saya cepat sikit lah. Nanti kesian kawan awak panas. Dia pun tutup yang kipas tu kan. Lepas tu nasib baik bila Solah cakap macam tu dia tutup. Walaupun dia cakap lah kat Solah cepat sikit tau, nanti kesian kawan awak panas. Tapi dia tutup juga sampai habis. Mungkin sebab orang lain pun komplain kot. Ya weh, salah tempat. Okay. Ya weh, aku memang tak boleh fikir waktu tu. Solah memang tak boleh fikir weh. Nasib baik dia boleh tutup. Kalau dia tak tutup tu, aku blank. Sebab betul-betul kosong weh paper aku waktu tu. Tak boleh fikir. Aku boleh fikir point je. So itu sajalah cerita singkat daripada saya. Sekarang kita nak pergi pejabat JP untuk hantar assignment. Okay korang, tiba-tiba kita dah sampai rumah. Lepas je kita orang submit assignment, kita orang terus balik. Cerah kan? Sekarang berapa weh? Telefon korang ada tak? Sekarang pukul 10.49. And kita orang tengok ni yang Najwa unboxing kamera masa tu. So kita orang tengah test dekat luar. Tak gambar kilat. Cantik-cantik. Kamera yang kat tangan aku. Najwa unboxing masa tu. Kodex. Oh, sorry. Thank you so much. Korang, Solah nak buat My Siswa Haul. So ni adalah buku yang saya beli. Tada! Daripada Prolog. Berapa juta? My King Anali dengan Kerana Dendam di Dahlia. Ni yang ke yang kau tunggu lama-lama tu? Yang aku kata kat kau, takut pula tebal dia macam ni. Tapi tak tebal pun. Aku ingat tebal macam kamus yang besar tu tau. Ingat kan tebal dia macam ni. Tapi rupanya macam ni je. So ni okey lah. Anali punya novel really recommended if you guys suka cerita yang terkejut-terkejut. Ini first time so nak baca buku di Dahlia. So tak tahu lah ni first buku dia ke mana, tapi Solah tak pernah lagi beli buku dia. Itu je yang saya tahu. Korang tengok Kila nak balik. Dia nak balik rumah dia. Dia nak tinggal kita. Tapi kita tak bagi dia balik. Kena ikut juga. Dia bawa dia punya bantal dengan beg ke mana-mana. Okay, jom! Gerak! Okay, tadi Kila dah balik. Sekarang ni Soleha nak buat air. Kita nak buat air pink guava. Tapi kena basuh dulu. Hai korang. Ni dah malam. Tapi hari ni masih lagi hari Jumaat ni. Sekarang pukul 8.07 hari Jumaat 26 September 2029. Kenapa Soleha vlog malam-malam ni? Korang ingat dah habis ke? Sampai situ je ke? So untuk malam ni Soleha akan bawa korang pergi makan. Kita orang nak pergi makan kat luar. Sekali dengan lepak-lepak dekat kedai nama Kopi dan Kuih. Dekat mana? Batu Empat kan? Dekat Batu Empat. And ni first time kita orang pergi situ. Sebab biasanya kita orang nak pergi. Tapi kalau kita orang pergi naik kereta, nak masuk ke dalam tempat kedai tu susah. So kita orang jadi macam tak apalah, tak payahlah kita pergi kedai lain. So kita akan pergi naik Grab. Kita orang berenam. Kita orang berenam orang. Satu roommate kalau pergi. So kita orang akan ambil 6-seater. Sebab tu 4-6. Okay. So sekarang kita orang nak gerak dah, nak order Grab. Saya akan kontak korang bila kita dah sampai. Okay. Itu dia. Wih, ni dia tulis atas ke? Atas. Oh yo. Print. Wih, tadi kan Wish. diorang tunjuk diorang punya lakaran. Mana korang punya weh? Diorang pergi dulu sebab kita orang dah dekat luar. Kita orang ambil Grab yang apa tu 3 orang. Sebab yang situ tak ada.
situ tak ada. So kita orang terpaksa. Kita orang ada dulu. Ira dah gerak dah. Oh, dia orang dah gerak dah. On the way, on So the way. kita orang ada 2 trip lah kiranya. Tak nampak. Kita dah sampai. Aku je. Mana dia orang ni? Mana Ira dengan Malam tak ada. okey, korang update. Update sekarang ni kita orang dekat tak masuk dulu sebab kopi dalam tempat tu penuh. Kereta tu. So sekarang kita orang tengah jalan-jalan dekat tepi pantai. Pada ni hati-hati palang depan. Jadi masuk lalu. Lepas nampak tu ada gaung. Hati-hati tau kat sini. Kalau ada Hati-hati korang ular. ada takut ada. Oh yeah. Tak sebut. Hati-hati ada. Haiwan liar. Ada. Aku rasa kita boleh buat dalam tu. Wih, situ pun bersih dah air dia. Cantiknya. So kita orang sekarang tengah jalan kat depan. Dah dapat meja. So sekarang kita orang dah dapat tempat duduk nak beli order makanan. Ni tempat dia. Cantik kan, comel. Pakai powder yang mana? Ira. Terus kita pick keluar. Kena mana-mana. Nampak kamera tak? Nampak. Okay, korang makanan kita orang dah sampai tapi baru je separuh. Kes paling santai. Korang buat lah apa korang nak buat. Tak, I want the pizza. Semua sekarang ni tengah pegang phone. Tak Tolonglah aku nak makan. Aku dah again korang. So Lia dah minum sikit dah. Okay korang, makanan dah sampai. Kau makan apa Mas Ali? Pizza. Beef pepperoni. Kongsi Najwa makan apa? Spaghetti carbonara. Memang aku kena take away ni. Cheese. Tengok makan. Memang carbonara. Carbonara. Mana chicken ni? Oh, tak sampai lagi eh? Chicken ni. Ni saya makan beef bolognese dengan air blended strawberries. Ira makan apa? Chocolate cake. Chocolate cake dengan butter cream latte. Yo. Butter cream latte. Ini? Ini makan apa? Carbonara, spaghetti carbonara beef. Dengan air chocolate. Itu saja dari kita orang. Kenapa? Basam sangat muka budak tengah. Dia dah boleh makan. Yarun, bolognese sono. Bukan lah. Onuren. Annyeonghaseyo. Onuren. Oh, dia bukan dia bahasa ni ke? Korea. Korean. Annyeonghaseyo. Kau ingat bahasa apa? Onuren. Bahasa Jawa. Beef pepperoni. Chocolate cake. Spaghetti carbonara. Spaghetti bolognese beef. Memalukan Jawa. Amuk bangun. Yara. Yara tu aku. Sekejap. Sekali 6. 1, 2, 3. Yarun. Aku tengok Tini tengok aku. Orang kena tidak makan. Sekarang kita ramai jumpa Fendi je. Weh, dah cair. Oh, tadang. Okay korang, kita orang dah balik, baru je balik. Okay guys, sampai situ je vlog kita pada minggu ini. Dah habis dah, soalnya tak tahu sebenarnya nak cakap apa dah. Tapi kan, soalnya dah sampai rumah. So, sampai sini je lah vlog kita pada hari ni. Bye-bye! Bye. Thank you guys for watching. Kalau Soleha rajin dia buat vlog tu pergi Zoom. Kalau dia tak busy. Sebab nanti hari Jumaat minggu depan kita orang akan buat apa tu program CSR. program CSR Untuk dekat event. Zoom Melaka untuk kita orang punya event management punya course. So nanti insyaAllah Saya kalau pun Soleha akan buat. rajin, kita orang akan buat vlog. Kalau Soha tak buat, saya akan buat. Kalau Soha buat, saya pun buat juga. Dia macam Okay, stay tuned. Lepas tu, thank you for watching. Bye-bye.
Sekarang kita orang tengah buat presentation untuk kita orang punya program. Tetapi ada presentation buat lecturer kat belakang. So, kena senyap. Kami pun terkejut kan. Oh, present.